Persamaan di antara nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin kedua-duanya didapati bertemu dengan semua huruf hijaiyah 28 itu kecuali 3 huruf mad. Kedua-duanya mengandungi suara nun sakinah yang keluar dari makhraj yang sama, iaitu khayshum, yang mengeluarkan suara dengung atau sifat gunnah. Makhraj khayshum tu terletak di rongga hidung dan bunyinya adalah dengung, gunnah. Maka kerana itulah kedua-duanya dibincangkan dalam satu bab yang sama kerana ciri-ciri yang sama yang terdapat pada kedua-duanya. Okey, tanda nun sakinah dan tanwin di dalam resam Uthmani ada 3 bentuk. Nun yang bertanda sukun dan tanwin yang selari, nun yang tidak bertanda, nun sahaja, atas dia tiada tanda, pun nun sakinah juga. Dan tanwin yang tidak selari, tadi tanwin selari, yang ini tanwin tidak selari. Dan yang ketiga, bentuk yang ketiga, nun dan tanwin yang disertai huruf mim kecil bersamanya. InsyaAllah itu dalam bentuk hukum iqlab. Nanti kita akan pergi ke hukum iqlab. Okey, tanda-tanda ini menunjukkan hukum-hukum dan cara bacaan yang berbeza bagi nun sakinah dan tanwin yang akan dihuraikan selepas ini. Perbincangan mengenai hukum nun sakinah dan tanwin ini akan dijelaskan satu persatu. Saya akan jelaskan satu persatu nanti. Keenam-enam hukum itu meliputi pengertian hukum itu, setiap satu huruf-hurufnya, cara bacaan, tanda-tandanya, sebab berlaku, sebab penamaan, contoh-contoh yang terdapat di dalam Al-Quran dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Alright. Jadinya yang pertama kita pergi kepada hukum izhar halqi. Dari segi pengertian, dari segi bahasa, izhar bererti jelas atau nyata. Halqi pula bererti kerongkong, halq atau halqum yang biasa kita guna. Dari segi istilah, izhar bermaksud melafazkan nun sakinah dengan jelas, tanpa dengung. Bermaksud nun itu kita dengar dengan jelas. Dan kemudiannya dia bertemu dengan hukum-hukum huruf-huruf izhar halqi itu, huruf itu pun kita bunyikan dengan jelas. Okey, kedua-dua huruf berbunyi dengan jelas. Huruf-huruf izhar halqi ada 6 kesemuanya. Hamzah, ha bulat, ain, ha, ghin dan kha. Okey. Saya bagi contoh izhar halqi ni yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey. Okey, contoh yang pertama, huruf kha. Saya bagi untuk untuk nun sakinah dahulu. Okey, nun sakinah tadi kan kita boleh bertemu di dalam satu perkataan dan dua perkataan. Okey, satu dan dua kalimah. Manakala tanwin hanya bertemu di dalam dua kalimah. So, kita bagi contoh untuk setiap huruf yang ada keenam huruf. Saya akan bagi contoh. Untuk huruf kha, contoh untuk bertemu dalam satu perkataan atau satu kalimah. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Wal munkhaniqatu. Munkha. Nun mati bertemu dengan kha. Okay, sebelum tu semua boleh ambil Al-Quran supaya kita boleh rujuk sama-sama. Okay, nanti tahu macam mana bentuknya. Okay, nun mati bertemu dengan kha di dalam satu kalimah.
Sebutannya adalah jelas. Wal munkhaniqatu. Munkha. Jelas kedengaran bunyi nun itu dan jelas juga bunyi huruf izhar itu iaitu kha. Kalau tidak jelas dan dengung, bunyinya berbunyi begini. Wal munkha, wal munkha. Okay, itu sebutan yang salah. Sebab nun tu dah tidak jelas. Alright? Okay, kita pergi ke contoh yang kedua. Tadi satu perkataan bertemu dalam satu perkataan atau satu kalimah. Contoh kedua untuk huruf kha yang bertemu di dalam dua kalimah. Buka surah Al-Baqarah ayat ke-74. Okay. Masing-masing boleh refer Al-Quran supaya kita lebih jelas. Kalau saya tunjuk kat sini, Al-Quran saya mungkin tak berapa jelas. Okay. Okay, contoh dalam dua perkataan. Min khashyatillah. Min khash. Min dan khash tu di dalam dua perkataan. Okay. Min satu perkataan lain. Khashyatillah itu satu perkataan lain. Boleh? Di dalam dua perkataan. Dan sebutannya sekali lagi adalah jelas. Kalau jelas bermakna tidak dengung. Okey? Nun itu bila kita bunyikan dengan jelas, dia tidak dengung. Kerana dia tidak masuk di dalam huruf berikutnya itu. Iaitu huruf kha. Saya bagi contoh yang dengung. Maknanya tidak jelas. Bermakna hukum nun itu masuk dengan kha. Saya bagi bunyi yang salah lah. Okey, bunyi yang dengung. Yang salah sebutan yang salah. Min khasyati. Min khasyati. Itu dengung. Itu dah ada bunyi di rongga hidung, dengung. Sedangkan izhar halqi tidak dengung. Tetapi sebutannya jelas. Nun tu kena jelas. Instead of min, kena sebut min. Okay? Itu untuk contoh nun sakinah atau nun mati. Berikutnya adalah contoh untuk tanwin. Okay? Rasanya semua tahu kan tanwin tu bentuk macam mana yang dua baris tu. Dua baris selari atau tidak selari. Contohnya ada pada surah Hujurat ayat ke-13. Okay? Alimun khabir. Alimun khabir. Masih huruf kha. So alimun tu satu perkataan. Khabir satu perkataan berbeza. Remember tadi saya ada kata tanwin hanya berlaku di dalam dua kalimah sahaja. Dia tidak berlaku di dalam satu kalimah. Okay? Alimun tu, mun tu, tanwin dhammah bertemu dengan kha iaitu perkataan kedua, khabir. Mun khabir itu sebutan yang betul. Mun khabir tidak dengung. Jelas sebutannya. Mun khabir, tanwin atau bunyi nun secara jelas dan kha pun secara jelas. Alright? Kalau sebutan yang salah, saya kena bagi contoh sebutan yang salah sebab kadang-kadang ada yang sebut salah tapi tak perasan kita sebut secara salah. Sebunyi yang salah berbunyi begini. Ramai-ramai sangat yang bunyi asalkan nun mati dan tanwin sahaja dengung. Tidak semestinya ada yang dengung, ada yang tidak. Okay? Asalkan sebab nun tu makhrajnya terletak di hidung, khayshum. So dia mudah confuse. Adakah semua dengung? Tidak. Okay, kalau bunyi dengung, alimun khabir. Nampak tak bunyi dia tidak jelas pun nun tu sebab nun tu dimasukkan ke dalam huruf kha. Itu sifat idgham. Bukan sifat izhar. Izhar jelas. Idgham sifatnya memasukkan. Okay, itu later kita akan cover. Okay, contoh berikutnya untuk huruf ghain.
Seperti biasa, untuk nun sakinah, saya bagi contoh untuk satu perkataan dulu dan dua perkataan, okey? Sekali lagi saya ingatkan kalau boleh ada Al-Quran untuk di-refer, dirujuk. Okay, contoh untuk bertemu dalam satu kalimah. Surah Al-Isra ayat ke-51. Boleh? Kalau ada apa-apa soalan, boleh chat di ruangan chat tu bawah tu belah kanan sebelah sebelah mic. Kanan paling hujung. Okay, contohnya adalah fasayun ghidun. Fasayun ghidun. Yun ghidun. Yun. Bukan yung. Okay? Boleh Nun mati bertemu dengan ra. Okay, kena ada Al-Quran untuk refer contoh itu. Macam mana bentuk tu di dalam satu kalimah. Alright? Seterusnya, contoh untuk huruf ghain di dalam dua perkataan. Masih lagi untuk nun sakinah. Surah Al-A'raf ayat ke-43. Min ghillin. Min ghillin. Min ghillin. Jelas kedua-duanya. Min satu perkataan, ghillin satu perkataan. Ini yang berjumpa di dalam dua kalimah. Baik? Okey, nun tu jelas dan ghain itu jelas. Okey, ingat izhar bermaksud jelas. So, sebut dengan jelas kedua-dua huruf yang terlibat. Tu, nun dan ghain. Min ghillin. Jelas. Kalau tak jelas, kalau dengung, tak dengung tadi. Kalau dengung, saya bagi contoh untuk sebutan yang salah. Min ghillin. Min ghillin. Dia masukkan nun ke dalam ghain. Okey? Itu dah macam hukum ikhfa atau idgham al-ghunnah semua. Nanti later kita akan pergi ke hukum itu. Okey, contoh untuk tanwin bertemu di dalam dua kalimah. Tanwin bertemu di dalam dua kalimah. Ingat, tidak bertemu dalam satu kalimah. Surah Al-Hajj ayat ke-60. Okey, tengok surah Al-Hajj ayat ke-60. La'afuwun ghafur. La'afuwun ghafur. La'afuwun satu kalimah. Ghafur kalimah yang berbeza. Okey? Di dalam dua kalimah kan? Bersebelahan, bukan dalam satu kalimah. La'afuwun. Wun tu tanwin dhammah, tanwin atas, bertemu dengan ra, kalimah yang kedua. Bertemu dengan ghain, maaf. Jadi sebutannya jelas. Okey? Bunyi nun matinya jelas, bunyi tanwinnya jelas, bunyi ghain pun jelas. La'afuwun ghafur. Kalau bunyi tidak jelas atau bunyi dengung, sebutan yang salah, la'afuwun ghafur. Tu bunyi dengung. Itu salah. Alright? Okey, seterusnya huruf ha. Untuk nun sakinah yang bertemu di dalam satu perkataan. Boleh refer surah Al-Hajj ayat ke-82. Yan haitun. Ha pedas Yan haitun. Satu perkataan saja yan haitun tu. Nun mati bertemu dengan ha. Yan haitun. Okey, jelas, tidak dengung. Sebutan yang salah. Dan dengung bunyi begini. Ya haitun. Itu salah tak mau macam tu. Ya haitun. Itu dah dengung dah. Dan bunyi nun mati tu pun dah hilang. Dah tidak jelas. So jelasnya bukan izhar lah. Izhar maksud tadi jelas kan. Jadinya nun mati itu kena jelas. Yan haitun. Okey, untuk
untuk contoh nun sakinah di dalam dua perkataan pula, di dalam dua kalimah. Untuk huruf ha. Wa man haulaha. Surah Al-An'am ayat ke-92. Okay. Boleh buka Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-92. Wa man satu perkataan lain. Haulaha satu perkataan lain. Di dalam dua kalimah. Wa man nun mati tu bertemu dengan ha. Haulaha perkataan lain tu. Alright, bunyinya jelas manhau. Manhau. Sebutan yang betul? Sebutan yang salah berbunyi begini. Wa manhau. Dia bunyi dengung. Okay, itu salah. Sebab izhar tidak dengung. Okay, seterusnya contoh untuk tanwin. Surah An-Nisa ayat ke-26. Bertemu di dalam dua kalimah. Tanwin hanya bertemu di dalam dua kalimah. Alimun hakim. Alimun satu perkataan. Hakim satu perkataan lain. Mun tu, mim, tanwin dhammah bertemu dengan ha baris atas. Perkataan yang kedua tu. Munha. Munha. Jelas. Sebutan yang betul. Okay, untuk sebutan yang salah. Munha. Ada dengung kat situ. Tu salah. Baik, jelas ya? Okay, seterusnya untuk contoh huruf Ain. Ada pada dalam surah Al-Fatihah. Ayat ke-7. An'amta. An'amta. Satu kalimah Untuk satu kalimah. Contoh untuk satu kalimah. Nun mati bertemu Ain di dalam satu kalimah. Ayat ke-7 surah Al-Fatihah. An'amta. Nun mati bertemu dengan Ain di dalam satu kalimah. Jelaskan bunyi nun dan Ain itu. An'am. Itu sebutan yang betul. Sebutan yang salah, dia ada bunyi dengung. Kadang-kadang sangat common berlaku kesalahan macam tu. Itu salah ya. Okay, contoh untuk dua perkataan pula, untuk dua kalimah pula. Surah Al-An'am. Boleh cari dahulu surah Al-An'am ayat ke-148. Min ilmin. Min satu perkataan. Ilmin satu perkataan. Nun mati pada min itu bertemu dengan ain untuk kalimah ilmin. Bunyinya jelas, tidak dengung. Sekali lagi, bunyinya jelas. Okay, nun itu jelas. Min ilmin jelas. Kalau sebutan yang salah, bunyinya dengung dan nun itu tidak kedengaran. Mil. Dia masuk ke dalam huruf ain itu. Itu salah tau. Itu sebutan yang salah. Sebutan yang benar adalah jelas. Okey, untuk contoh tanwin pula. Surah At-Taubah ayat ke-109. Jurufin harin. Jurufin harin. Fin fa tanwin bawah kasrah bertemu dengan ha bulat. Ha baris atas. Jelas bunyinya? Fin ha. Fin ha. Begitu. Sebutan yang jelas. Sebutan yang tidak jelas dan dengung. Fin ha. Fin ha. So kalau sesiapa yang suka sebut begitu, kena ubah itu sebutan yang salah. Tidak semestinya tanwin dan nun mati tu semua kena dengung. Tidak. Okey. Contoh untuk huruf kelima iaitu huruf ha bulat. Untuk nun sakinah di dalam satu perkataan dahulu, surah Al-Baqarah. Tengok surah Al-Baqarah ayat ke-74.
Minhul anhar. Minhul anhar. Kat situ ada dua contoh. Minhu dan anhar. Okay, ada dua contoh. Minhu. Nun dibaca dengan jelas, ha pun dibaca dengan jelas. Minhu. Sebutan yang betul, sebutan yang salah. Minhu. Itu salah. Okay? Sebab nun dah tidak jelas. Dia mendengungkan nun tu, lalu nun tu hilang. Bunyi nun tu hilang. Alright? Bunyi nun tu masuk ke dalam huruf ha bulat. Itu salah Izhar nun mati dan tanwin kena bunyi jelas. Okey, untuk contoh dua kalimah di dalam dua perkataan untuk nun sakinah. Surah Hud ayat ke-93. Waman huwa. Waman satu perkataan, huwa satu perkataan lain. Man hu, man hu, man huwa, man hu. Okey, nun mati dekat waman tu bertemu dengan ha dekat perkataan huwa. Sebutan kena jelas dan tidak dengung, tidak berlaku dengung di dalam ayat itu. Kalau dengung, sebutan salah, bunyinya begini. Wa ma huwa, wa ma huwa. Okay, itu salah. Okay, untuk contoh berikutnya, tanwin bertemu di dalam dua kalimah. Surah At-Taubah, tengok 109. Tadi saya bagi salah untuk Ain tadi. Saya bagi contoh yang ni. Maaf ya, maaf. Jurufin harin. Untuk tanwin untuk ha bulat. Jurufin harin. Jurufin satu kalimah lain. Harin satu kalimah lain. Dia dua kalimah kan? Okey, last sekali huruf hamzah. Ada ke-6 huruf. Huruf yang ke-6. Untuk satu perkataan untuk nun sakinah, contoh ayat surah Al-An'am ayat ke-26. Al. Bunyinya jelas. Nun mati tanwin itu bunyi jelas dan hamzah al itu bunyi jelas juga. Alright? Okey. Seterusnya adalah hukum idgham ma'al ghunnah atau idgham bi ghunnah. Laju sangat. Okey, baik, maaf laju sangat Okey. Slow sikit. Okey. Boleh. Saya bagi contoh di dalam satu surah insyaAllah. Ambil masa sikit nak kena cari contoh tu. Okey. Next adalah idgham ma'al ghunnah. Pengertian idgham dahulu. Okey. Dari segi bahasa, idgham bererti memasukkan. Jadi just now saya ada beritahu kan, idgham bererti memasukkan atau menggabungkan. Dari segi istilah, idgham bermaksud menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris. Okey, dia masuk ke dalam huruf berbaris atau huruf-huruf idgham tu. Huruf idgham secara generalnya, idgham ada dua, ma'al ghunnah dan idgham bila ghunnah. Okey? Kedua-duanya mempunyai 6 huruf kesemuanya. Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Okey? Alright. Idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham ma'al ghunnah dan idgham bila ghunnah. Okey, first idgham ma'al ghunnah dahulu. Pengertian untuk idgham ma'al ghunnah bermaksud menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris
beserta dengong. Okey, beserta dengong. Huruf-hurufnya terdapat 4. Ya, waw, mim, nun. Okey. Okey, contoh-contoh. Contoh-contoh. Sebentar ya. Okey, ada yang menyuarakan untuk surah Al-Baqarah. Boleh. Saya ambil contoh dalam surah Al-Baqarah. Untuk idgham al-ghunnah Okay, jadi semua ambil Al-Quran dan ambil dah pun kan. Buka surah Al-Baqarah. Okey. Tengok contoh surah Al-Baqarah ayat ke 19. Tanwin bertemu waw dan tanwin bertemu ya. Okey, ayat ke 19. Baris yang kedua. Boleh ke tu? Ayat ke 19. Ada 3 baris kan kat situ. Tengok yang baris yang kedua tu. Wara'adun wa barqun yaj'alun. Nampak tak? Yang pertama tu tanwin bertemu dengan huruf waw. Dalam 3 kalimah tu ada 2. 2 hukum idgham al-ghunnah. Wara'adun wa barqun. Dal tu tanwin yang dal tu tanwin dhammah bertemu dengan huruf waw. Jadi hukumnya hendaklah dengung. Okey? Dan memasukkan. Tanwin itu dia punya kedengungan itu masuk ke dalam huruf waw. Boleh tak? Wara'adun wa barqun. Dua. Okey? Yang kedua, wa barqun yaj'alun. Ayat sebelah dia. Wa barqun yaj'alun. Tanwin pada huruf qaf tu bertemu dengan ya. Boleh dengung. Ayat ke 19 surah Al-Baqarah surat 4. Okey, boleh Okey. Itu untuk waw dan ya. Tadi kita ada berapa huruf semuanya? 4 kan? Ya, waw, mim, nun. Okey, kita cari pada untuk huruf mim dan nun pula ya. Okey. Mim. Ayat ke-23. Tengok ayat ke-23 masih muka surat yang sama, muka surat 4. Ayat ke-23. Ayat ke-23 ada 3 baris. So baris yang tengah-tengah, baris yang kedua. Faham tak tu? Fa'tu tu. Baris yang tu. Fa'tu. Fa'tu bisuratim min. Bisuratim min. Nampak tanwin bawah bertemu dengan mim. Bunyinya dengung.
Okey. Nampak tak ada tanda tasdid atau sabdu? Untuk orang-orang lama panggil sabdu kan. Budak sekarang panggil tanda tu, tanda W tu tasdid. Idgham, untuk idgham akan ada tanda tu. Idgham ma'al ghunnah dan idgham bila ghunnah. Akan ada tanda tasdid. Okay. Bisuratim min. Tanwin bertemu dengan mim, kena dengung. Tiamin. Tiamin. Sebelah dia ada lagi untuk huruf mim juga. Kita lagi setengah jam. Kalau saya tak dapat cover semua huruf, boleh Mim, sebelah dia. Mim mislihi. Mim mislihi. Masih lagi untuk huruf min. Tadi tanwin, ini nun. Nun mati. Nampak tak ada tanda tasdid tu? Itu salah satu ciri kalau kita nampak idgham lah. Sebab nanti ada hukum tu nama dia izhar. Dia akan confuse sikit macam idgham. So yang membezakan adalah ada tanda sabdu atau tasdid ni. Boleh tak? Setakat ini. Okay, itu idgham ma'al ghunnah. Dengung. Alright, seterusnya idgham bila ghunnah. Okay. Untuk maksud idgham itu macam tadi, maksudnya adalah memasukkan bila tu dengan tanpa. Bi tu dengan, la tu tanpa. Ghunnah maknanya memasukkan tanpa ghunnah. Boleh? Ghunnah tu dengung. Memasukkan tanpa ghunnah, tanpa dengung. Okay? Okay, sebentar Okay, kita cari hukum idgham bila ghunnah pula. Ingat tak dia punya huruf tadi, lam dan ra? Okay? Kalau saya boleh tanya, saya dah minta dah. Kat mana hurufnya? Hukumnya di dalam muka surat 4 ni tadi saya ada nampak. Okay, lam dan ra pula kita cari, iaitu idgham bila ghunnah. Okay. So contohnya ayat ke-17 atas sekali tu muka surat 4. Masih muka surat 4. Saya bagi satu surah yang sama dan satu page yang sama. Muka surat yang sama je. Okay, ayat ke-17. Yang atas sekali baris kedua. Baris zahaballah. Okay, nampak ayat dia yang hujung tu. Fi zulumatillah. Nampak tak ayat dia yang hujung tu? Hujung di sebelah tanda 17 tu. Nampak? Fi zulumatillah. Ta tu tanwin kasrah atau tanwin bawah bertemu dengan lam. Lam dan ra ingat adalah huruf bila ghunnah. Boleh? Bacaannya memasukkan. Yes. Tetapi tidak dengung. Dia tidak dengung macam izhar, tapi izhar sebut satu-satu kan, jelas kan. Tetapi ini idgham, memasukkan yes, memasukkan ya, tetapi tidak dengung. Bermakna dia bunyi lam terus. Okay? Fi zulumatillah. Dia dengung, nun mati dah tidak kedengaran. Boleh tak? Kalau nun mati atau tanwin kedengaran, bunyinya begini. Zulumatillah. Tinlah. Salah. Kalau kita nampak sabdu tu, kita dah tahu dah dia akan memasukkan di dalam lam. Sebab tu ada tanda sabdu. Atau tasydid di dalam hukum idgham. Sebab ciri-ciri dia memasukkan. Boleh Okay, itu untuk lam.
Idgham bila guna tidak dengung. Alright, itu untuk lam. Kita tengok kalau ada ra. Okay, satu lagi. Tak apalah, kedua-dua huruf lam boleh Dia sama je. Bentuk dia mesti ada tasdid kan. Atas tengok ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Ayat 24. Ayat yang pertama tu. Fa'ilam. Nampak? Fa'ilam. Nun mati bertemu lam. Okay? Boleh nampak tanda tasdid tu? Confirm tak tu idgham sebab ada tanda tasdid. Boleh memasukkan tanpa dengung. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak. Asal memasukkan je, asal idgham je dengung. Fa'ilam macam tu. Itu salah. Fa'ilam. Salah. Dia memasukkan tapi tidak dengung. Fa'ilam. Masuk terus bunyi lam sahaja. Nun tidak kedengaran. Nun tu bunyi dengung kan tidak kedengaran. Okay. So, seterusnya adalah tadi seterusnya adalah izhar mutlak. Kita terus pergi ke izhar mutlak. Sebab izhar mutlak ni yang tadi saya ada kata idgham bertemu di dalam dua kalimah ma'lunah dan dengung. Hurufnya ya wa mim nun, betul? Okey, izhar mutlak bunyi dia lebih kurang idgham ma'al ghunnah. Izhar mutlak. Tetapi ciri-cirinya yang membezakan, ciri-cirinya bertemu di dalam satu kalimah. Manakala ma'al ghunnah bertemu di dalam dua kalimah. Ciri-ciri izhar mutlak ni bertemu di dalam satu kalimah. Okay, boleh Izhar mutlak hukum yang baru Okay. Jika nun sakinah dan huruf-huruf idgham berada dalam perkataan yang sama, maka nun sakinah itu mestilah dizahirkan bacaannya. Faham tak? Dizahirkan, iaitu diizharkan, dijelaskan. Bermakna tidak dengung. Untuk izhar mutlak tanpa boleh digabungkan. Boleh perkara seperti ini hanya berlaku pada 4 perkataan sahaja di dalam Al-Quran. Yang ni saya tak boleh refer surah Al-Baqarah sahaja. Dia ada tempat istimewanya, hanya 4 tempat sahaja di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surah Al-Ra'd ayat keempat, iaitu Sinwanun. Sinwanun. Nampak tak nun mati tu bertemu dengan waw tetapi tidak dengung. Kerana dia bertemu di dalam satu kalimah. Ciri-ciri izhar tadi, kalau nak tengok, nak detect beza dia dengan idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah bertemu dalam dua kalimah tau. Izhar mutlak bertemu dalam satu kalimah. Dan only ada 4 tempat sahaja di dalam Al-Quran ini. Tak adalah confuse mana pun. Boleh hafal tau ke 4 ni, mudah je. Okay, contoh pertama, Sinwanun, Al-Ra'd, surah Al-Ra'd, ayat keempat. Contoh kedua, Qinwanun, nun mati bertemu dengan waw. Samalah tadi, idgham ma'al ghunnah, ya wa mim nun kan. Okey. Untuk izhar mutlak huruf dia ya dan waw saja. Mim nun tak ada. So izhar mutlak ada 2 huruf, ya waw. Boleh Qinwanun. Okey, itu contoh di dalam surah Al-An'am ayat ke-99. Tadi Qinwanun, ini Qinwanun. Very specific. Memang 4 contoh sahaja di dalam Al-Quran. So ini saja Sinwanun, Qinwanun. Qinwanun. Qinwanun tu kalau tengok pada surah Al-An'am ayat ke-99, dia adalah satu kalimah sahaja. Qinwanun tu satu kalimah sahaja, bukan 2 kalimah. Alright? Bunyinya jelas sebab dia izhar. Cuma hurufnya huruf idgham, ya dan waw.
Saya saya rasa semua orang baru kot dengan izhar mutlak. Tak berapa familiar dengan hukum izhar mutlak kan? Okey, contoh berikutnya. Semua masih ada dalam surah Al-Baqarah ke tu? Boleh tengok ayat ke-85. Tengok je ayat ke-85. Ad-dunya. Okey, ayat ke-85. Ad-dunya. Ad-dunya. Okey. Ad-dunya ni sangat familiar kan? Kita selalu jumpa. Tetapi, korang baca dengung ke? Kalian baca dengung ke? Sebab terconfuse dengan idgham al-ghunnah kan? Dunya, dunia. Bacaannya tidak dengung, okey? Dan dia berada di dalam satu kalimah. Let's say lah, lupalah yang ni dengung ke tak dengung lah. Macam idgham al-ghunnah je. Remember, kalau nak bezakan izhar mutlak dan idgham al-ghunnah, izhar mutlak ni berlaku di dalam satu perkataan. Dunia tu satu perkataan sahaja. Dalam satu perkataan confirm di izhar. So maknanya tak dengung lah. Okay? Bukan dunia, bukan al-ghunnah, bukan idgham. Dunia. Tapi kalau biasa mengaji, rasanya tahulah bunyi tak dengung. Okey, yang last sekali contohnya adalah bunyanun surah Al-Saff ayat keempat. Bunyanun. Bunyanun. Satu perkataan. Nun mati bertemu dengan ya. Boleh Ada empat sahaja. Qinwanun. Qinwanun. Ad-dunya. Last sekali. Bunyanun. Boleh Okey. Boleh Ad-dunya kan. Familiar kan yang paling kita familiar ad-dunya. Even dalam bahasa Melayu pun dunia. Selalu je gunakan. Di dalam Al-Quran sebutannya tidak dengung. Baik, Izzah akan jelaskan. Alright, itu untuk izhar mutlak. Special lah sikit. Rare kan? Tak ramai yang tahu hukum tu. Okay. Seterusnya, kita ada 10 minutes left. Okay, maaf ya. Okay, seterusnya kita ada 10 minit dan tinggal lagi 2 hukum. So, each hukum tu 5 minit lah insyaAllah. Saya cover. Boleh Okay, hukum berikutnya yang kelima adalah iqlab. Okay. Pengertian iqlab. Dari segi bahasa, iqlab bererti tukar. Dari segi istilah pula, iqlab bererti menukarkan sebutan nun sakinah atau tanwin kepada huruf mim dengan menjaga ikhfa dan dengung. Boleh Okey, untuk hukum iqlab ni macam tadi, hukum dia ada dia punya ciri-ciri. Kalau izhar mutlak dalam satu kalimah, kita boleh detect ni dalam satu kalimah. Bolehlah bezakan izhar mutlak dan idgham ma'al ghunnah. Okey. Kalau idgham pula, kita boleh detect ciri-ciri dia mesti ada tanda tasydid. Tanda sabdu tadi. Untuk hukum iqlab pula ada tanda mim kecil. Okey? Huruf untuk iqlab satu sahaja ba. Alright? Contoh iqlab berlaku dalam satu dan dua perkataan. Okey, yang bertemu dalam satu perkataan. Surah Al-Baqarah. Ada. Ayat ke-33. Tengok ayat ke-33 Baqarah.
Maaf, satu perkataan. Ambihum. Ambihum. Nampak tak atas nun tu ada huruf mim kecil, kan? So dengung ya. Okay, itu untuk satu perkataan. Nun sakinah. Contoh untuk dua perkataan. Surah Al-Baqarah juga ayat ke-27. Tengok ayat ke-27. Min ba'di. Min ba'di. Min satu perkataan, ba'di satu perkataan. Ni contoh di dalam dua perkataan atau dua kalimah. Atas nun tu ada mim kecil, kan? Dia mesti ada mim kecil. So dia lagi mudah lah kalau nampak mim kecil je. Iqlab. Kalau nampak mim kecil je, dengung. Boleh? Min ba'di. Okay? Contoh untuk tanwin pula. Surah Al-Hajj ayat ke-61. Cuba cubalah buka sikit surah lain. Al-Hajj ayat ke-61. Okay, aku tak sempat selak pun. Contoh dia biasa dengar. Sami'un basir. Sami'un basir. Okay. Dekat huruf Ain tu ada mim kecil. Alright. So again, tanwin atau nun mati bertemu dengan ba, dengung. Boleh? Sebab ada mim kecil, mim dengan nun tu kan hunah. Kat situ pun boleh tahu, oh ini kena dengung ni. Faham tak? Okay? Alright. Mudah je ikhlas. So kita ada insyaAllah 8 minit untuk cover ikhfa hakiki, hukum yang terakhir. Hukum yang terakhir dan hukum yang paling banyak hurufnya. Ada 15 huruf. InsyaAllah tak salah saya ke semuanya. Okay. Ikhfa hakiki yang terakhir. Okay. Yang terakhir. Dari segi bahasa, ikhfa bererti sembunyi. Hakiki bererti berlaku dengan sebenar-benarnya. Hakiki, macam kerja hakiki kita. Maknanya kerja sebenar kita. Kita ada part time punya kerja. Kita ada full time punya kerja. Full time tu kerja hakiki lah. Maknanya kerja sebenar kita. Lalu kita guna perkataan tu. Dari segi istilah pula, ikhfa bermaksud membuat sebutan pertengahan di antara sebutan izhar dan sebutan idgham berserta dengung. Okay. Dia antara jelas dan memasukkan. Yang pastinya dia dengung lah. Boleh? Okay, huruf-hurufnya ada 15 huruf. Selain dia macam ni. Kalau tips rasa-rasanya banyaknya 15 huruf. Jadinya hafal lah. Hafal yang kelima hukum yang tadi tu. Izhar ada 6. Idgham ada 6. Iqlab ada 1. So, selain daripada 13 huruf tadi tu, the remaining tu 15, kan semua ada 28 adalah belongs to ikhfa hakiki. Iaitu tas, jim, dal, zal, zal, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Okay. Jadinya dia ada 15 huruf. Paling banyak lah kalau jumpa dalam Al-Quran ni. Alright? Okay. Cara bacaan Ikhfa adalah sebutan pertengahan di antara izhar tadi yang saya beritahu tadi, iaitu jelas dan idgham. So dia di pertengahan di antara jelas dan idgham bermaksud gabung atau masukkan. Di antara bunyi jelas dan gabung. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu 15 huruf ikhfa, maka hendaklah didengungkan nun tanpa menzahirkan atau izharkan atau menggabungkannya idgham dengan huruf selepasnya. Perkara-perkara berikut haruslah diperhatikan. Okey, ini cara bacaan dia.
Hujung lidah hendaklah dikawal dari menyentuh gusi depan sebelah atas kerana jika ia menyentuh gusi, ini akan menyebabkan nun itu dilafaz sama seperti cara sebutan izhar halki. Kedua, sebutan dia teorinya je. Ni teorinya lah. Dia punya cara bacaan. Nanti kita terus jump into contoh lah. Hendaklah juga dipastikan tiada unsur gabungan nun dengan huruf selepasnya. Terutamanya pada nun yang bertemu huruf shin, kaf, fa, zal, sa. Contoh ni mudah kita gabungkan. Maknanya mudah kita idghamkan. Kerana ifak bukan menyeratkan sebutan nun. Dia bukan. Dia kan in between jelas dan gabung tadi. In between izhar dan idgham. Boleh kerana ifak bukan menyeratkan sebutan nun kepada huruf selepasnya, tetapi ia adalah sebutan pertengahan antara izhar dan idgham. Okey? Hendaklah juga dipastikan tiada unsur suara panjang pada sebutan nun seperti perkataan kuntum dilafaz secara panjang. Kuntum. Kalau panjang kuntum. Tidak. Sebaliknya nun sukun itu hendaklah disebut secara terus tanpa ternanti-nanti. Maknanya dia pause dekat nun. Kuntum lama kat situ. Tak, dia disebut secara terus sahaja. Dengung ikhfa itu adalah sekadar 2 harakat. Dan ia ada 2 cara. Tafhim dan tarqiq. Iaitu tafhim menebalkan dengung apabila nun bertemu ikhfa. Tarqiq pula meringankan dengung apabila nun bertemu huruf ikhfa. Sebab huruf ikhfa ada 15 tu, ada huruf yang tebal dan ada huruf yang ringan. Itu dah masuk ciri-ciri huruf, sifat huruf. Nanti kita cover untuk next class kalau ada, insyaAllah. Mari kita tengok dia punya contoh. Bismillah. Contoh untuk ikhfa. Cepatnya masa berlalu. Contoh untuk ikhfa, tengok muka surat 13 surah Al-Baqarah. Tengok cepat. Ayat ke 84. Ayat ke 84. Atas sekali tu, wa'iz tu. Tapi dia punya contoh tu baris yang kedua. Baris yang kedua, ayat ke 84. Faham Anfusakum. Nampak? Yang paling tepi. Paling awal Anfusakum. Nun mati bertemu dengan fa. Itu ikhfa. Ikhfa banyak. Di dalam tu ada lagi. Sebelah dia. Min diyarikum. Untuk huruf dal pula. Lagi tak? Ada mic ke dekat korang? Lagi satu yang hujung sekali tu. Wa antum. Nun mati bertemu dengan ta. Boleh Wa antum tashhadun. So kat situ